Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS mengagihkan 300 pek buah-buahan segar kepada petugas Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama hari ini sebagai usaha mempromosikan hasil pertanian tempatan serta menggalakkan pengambilan buah-buahan dalam kalangan masyarakat. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Dr. Khairil berkata, program turut bertujuan memperkenalkan Selangor Fruit Valley sebagai hub agro pelancongan dan pengeluaran buah-buahan negeri itu. Kita nak menggalakkan sekarang ni masyarakat kalau boleh banyak makan buah-buahan tempatan, sebab tiba masa untuk kita support barang-barang tempatan kita lah. Dan kita tengok keadaan sekarang ni pun, kalau kita import barang daripada luar negara pun, buah-buahan daripada luar negara pun, harga semakin naik kan. Datuk Khairil juga mengajak orang ramai mengunjungi Selangor Fruit Valley yang kini memasuki musim durian bagi menikmati durian segar seperti Musang King, IOI dan D24 pada harga yang berpatutan. Selain mempromosikan hasil pertanian tempatan, PKPS turut memberi tumpuan kepada aspek keselamatan bekalan makanan negeri menerusi projek Gudang Makanan Selangor yang diwujudkan sebagai langkah menghadapi sebarang ketidaktentuan bekalan global. Dan kita telah menyatakan dengan jelas bahawa tidak perlunya rakyat untuk panik di mana bekalan makanan mencukupi, di mana kerajaan negeri melalui PKPS telah bersedia untuk menyimpan stok makanan iaitu melalui projek Gudang Makanan Selangor. Beliau berkata kapasiti simpanan bekalan makanan menerusi projek berkenaan turut dipertingkatkan daripada tempoh 1 bulan kepada 3 bulan sebagai langkah menghadapi sebarang gangguan bekalan pada masa hadapan.